ada kemungkinan besar ekonomi negara kita akan bertambah buruk pada tahun hadapan. Ini diumumkan sendiri oleh Anwar Ibrahim baru-baru ini pada hujung bulan Mei. Bernama melaporkan pada 29 Mei, Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Okey, jadinya Anwar Ibrahim dia tahu pada tahun hadapan ekonomi global akan masih terjejas kerana konflik di Timur Tengah. Itu betul. So kemudian apa respon yang Anwar akan buat untuk menghadapi ketidaktentuan ekonomi global ini? Merespon kepada ketidaktentuan ekonomi global, Anwar dah umumkan yang dia akan potong bajet pada tahun hadapan. Anwar kata kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Maksudnya Anwar akan cut spending. Ini aku petik apa yang Anwar kata. Anwar kata dampak daripada serangan itu menyebabkan ekonomi kita terjejas. Itu betul. Jadi Anwar kata jangan kita ambil sikap sambil lewa ataupun remehkan bila saya buat keputusan baru. Apa keputusan baru Anwar buat? Respon kepada ketidaktentuan ekonomi global adalah potong bajet kerajaan. Okey, apa lagi Anwar cakap? Ni aku petik apa Anwar kata. Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi rayulah. Bagaimanapun mesti ada pengurangan dalam jabatan kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh dijimatkan, kata Anwar. Korang nampak tak? Sekarang ni belum lagi diumumkan ni pada hujung bulan Mei. Belum lagi separuh kedua tahun 2026. Tapi dia dah umumkan tahun depan dia akan potong bajet sebagai respon kepada ketidaktentuan ekonomi global. Ini satu tindakan yang sangat tak cerdik dan akan bunuh ekonomi tempatan macam yang aku sebutkan dalam video-video sebelum ni. Kepada penasihat-penasihat ekonomi yang duduk dekat dengan Anwar Ibrahim, boleh tak korang tolong bagi nasihat yang betul kepada Perdana Menteri kita ni? Tolonglah cakap pada Anwar, saiz ekonomi negara sama dengan jumlah keseluruhan perbelanjaan dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya boleh berlaku jika ada pertumbuhan tingkat perbelanjaan. Ekspor merupakan perbelanjaan asing ke atas negara kita dan ketidaktentuan ekonomi global berisiko menyebabkan ekspor terjejas. Lepas tu Perdana Menteri boleh umum dia akan potong perbelanjaan kerajaan akibat ketidaktentuan ekonomi global. Perbelanjaan kerajaan pula merupakan sebahagian daripada perbelanjaan dalam negara. Andai kata ekspor terjejas atau tidak bertumbuh, kemudian Anwar potong bajet kerajaan, maka wajiblah ekonomi domestik akan turut terjejas dan ekonomi rakyat akan semakin terhimpit. Anwar tak boleh fikir ke benda ni? Apa yang aku cakap ni bukan macam formula Rafizi. Ini bukan teori atas kertas, tapi adalah hukum makroekonomi. Tak kiralah apa mazhab ekonomi korang nak pakai sekalipun. Sama ada negara komunis yang guna ideologi sosialis, negara sosial demokrasi yang percaya kepada kapitalis wajib dikekang, ataupun negara kapitalis yang pro kepada pasaran bebas. Hukum makroekonomi iaitu jumlah keseluruhan perbelanjaan sama dengan saiz ekonomi tetap berlaku dan direkodkan dalam statistik pendapatan negara. Maka hukumnya, pertumbuhan perbelanjaan adalah syarat wajib untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi bila Anwar kata dia terpaksa potong bajet kerajaan pada tahun depan kerana ketidaktentuan ekonomi global, itu bermaksud Anwar bercakap tak ikut hukum ekonomi. Dia bercakap pakai logik ringkas ikut kemampuan dia berfikir agaknya. Anwar Ibrahim dah banyak kali kata, menguruskan ekonomi negara sama dengan menguruskan ekonomi rumah tangga. Okey, sekarang aku petik kenyataan-kenyataan Anwar yang menunjukkan bahawa Anwar ni tak reti apa satu pasal makroekonomi bila dia samakan ekonomi negara dengan ekonomi rumah tangga. Okey, sekarang aku baca kenyataan Anwar. Ini kenyataan Anwar Ibrahim yang dibuat pada 21 hari bulan Julai 2025. Ini aku petik daripada Astro Awani. Tajuk berita ni, kerajaan berjaya kurangkan hutang baru. So, apa Anwar kata dalam ni? Anwar cakap, kita urus ekonomi negara macam ekonomi rumah tangga. Kalau pendapatan RM5,000, tapi belanja RM7,000, itu defisit. Oleh itu, sekarang kita turunkan belanja kepada RM6,500, RM6,000, RM5,500, dan kalau turun mendadak, nanti pembangunan tak boleh bergerak. Itu selewat Julai 2025, dia bagi contoh angka lagi. Dekat Jabatan Perdana Menteri menyamakan ekonomi negara dengan ekonomi rumah tangga. Okey, kita pergi ke kenyataan lain.
pada 17 Oktober 2023, Anwar buat kenyataan pada Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan di Putrajaya. Benda ni aku ambil daripada berita bernama, tajuk berita fokus turunkan defisit fiskal. Okey, petikkan berita. Anwar turut merujuk kepada falsafah Adam Smith, seorang pakar dan pemikir ekonomi, bahawa sebaik-baik mengurus ekonomi negara adalah seperti mengurus ekonomi rumah tangga. Hutang membengkak, anak-anak tidak mampu bayar, maknanya gagal pengurusan. Hutang yang mampu ditangani kemudian, itu ada munasabahnya, terutama kalau hutang boleh bawa pertumbuhan. Petikkan berita. Ini pula kenyataan Anwar yang dibuat pada tahun 2021 sebelum dia jadi Perdana Menteri. Diterbitkan oleh Suara Keadilan bertajuk Pelaburan Merudum, Pengangguran Meningkat. Apa Anwar kata? Aku petikkan verbatim. Kalau ikut pakar ekonomi Adam Smith, kita urus ekonomi negara macam urus ekonomi rumah tangga. Berapa pendapatan, berapa perbelanjaan, berapa hutang. Adakah hutang itu mampu ditanggung keluarga atau diwariskan kepada anak pinak cucu cicit? Dibayar kemudian. Semua itu sama dalam kerangka pemikiran ekonomi negara. Ini apa dia cakap sebelum dia jadi Perdana Menteri. Lepas dia jadi Perdana Menteri dan jadi Menteri Keuangan, dia cakap benda yang sama lagi. Okey, kita pergi ke tahun 2019 pula. Diterbitkan oleh Malaysia Kini, berita bertajuk Anwar beri kiasan bapa meninggal dengan beban hutang. Okey, ni petikkan verbatim apa yang Anwar cakap pada tahun itu. Anwar kata, ekonomi negara pun macam kata Adam Smith, macam ekonomi rumah tangga lah. Kalau kita dah belanja boros banyak semasa kita ada, yang dapat akan seronok. Tapi dia lupa bahawa lepas tu baru diketahui tanggungjawab besar. Korang bayanglah, kita ada Perdana Menteri dan kita ada Menteri Keuangan yang dah 2 kali jadi Menteri Keuangan, Anwar Ibrahim lah. Dia boleh fikir, hutang negara sama dengan hutang seorang bapa mewariskan hutang itu kepada anak. Lepas tu dia boleh fikir, menguruskan ekonomi negara seperti menguruskan ekonomi rumah tangga. Sangat tidak masuk akal pada peringkat makroekonomi. So, kepada penasihat Perdana Menteri, tolonglah cakap pada dia. Sebab aku tengok pemikiran dia tak berubah. Pasal itulah, dia tahu ketidaktentuan ekonomi global sedang berlaku. Mungkin sampai ke tahun 2027. Apa solusi dia bagi? Kerajaan kena kurangkan bajet. Jelas pemikiran dia masih ekonomi negara sama dengan ekonomi rumah tangga. Pemikiran ini bakal melingkupkan lagi ekonomi negara dan bakal menekan ekonomi rakyat. So, kepada penasihat ekonomi Anwar Ibrahim, tolonglah nasihatkan Anwar Ibrahim tu. Sebab yang tanggung beban kita rakyat. Korang masih duduk dekat Putrajaya tu, semua boleh claim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.